Assalamualaikum dan hai. Ini merupakan video resmi saya. Saya bernama Nur Ain Afifah binti Azul Ibrahim yang berasal daripada Selayang Baru, Batu Kiri, Selangor. Saya telah menghabiskan pembelajaran saya di Kolej Matrikulasi Perak dalam jurusan Sains Komputer, iaitu modul itu. Saya merupakan seorang yang bertanggungjawab dan berdedikasi dalam setiap tugas yang diberikan. Hal ini kerana saya telah memegang jawatan sebagai bendahari dan setiausaha dalam Persatuan Komputer. Dan antara salah satunya, saya mempunyai jawatan sebagai seorang setiausaha di Persatuan Silat yang di mana saya sentiasa memastikan setiap laporan tentang aktiviti-aktiviti yang dilakukan pada setiap kali perjumpaan persatuan. Saya juga merupakan seorang individu yang gemar dalam bidang-bidang programming. Hal ini kerana saya telah menyertai pelbagai program programming seperti program coding di peringkat sekolah dan mendapat johan dalam pertandingan Tinkercad di peringkat sekolah juga. Saya juga gemar bersama diri saya dalam melibatkan pelbagai perkara yang baru dan sentiasa aktif. Saya juga telah menyertai forum remaja dan meraih tempat ketiga pada peringkat kebangsaan. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang data analisis kerana saya merupakan penggemar dalam bidang matematik dan statistik. Oleh itu, saya berhasrat untuk mengikuti pengajian sarjana Pengajian Sains Akuatik di Universiti Kebangsaan UKM. Hal ini kerana saya telah didedahkan dengan kursus tersebut oleh bapa saya sendiri melalui penceritaan tentang keistimewaan dalam kursus tersebut. Ia telah meningkatkan lagi minat saya dalam kursus ini. Selain itu, kursus ini juga memerlukan kesabaran yang tinggi dalam mencari peminat saya sesuai risiko tersebut. Dan saya merupakan seorang penyakit. Tidak semua orang mampu melakukannya. Antara faktor saya memilih jurusan ini juga kerana seorang ahli akari yang mempunyai kepakaran serta keupayaan dalam memahami dan menguruskan risiko menggunakan model matematik dan statistik untuk menilai kesan kemahiran dan membantu menyediakan penyelesaian masalah risiko tersebut. Hal ini telah membuat saya lebih minat dan mempunyai keinginan yang lebih tinggi untuk menceburi dalam kursus sains asal ini. Saya memilih Universiti Kebangsaan Malaysia UKM kerana UKM telah menyediakan pendidikan bertaraf dunia yang iktiraf oleh seluruh dunia. Kelebihan Universiti UKM ini adalah bahasa Melayu telah menjadi bahasa penghantar utama berbanding pada universiti-universiti lain yang telah menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar utama. Khusus yang saya ingin juga dididik oleh pensyarah-pensyarah yang berpengalaman seperti Profesor Nuriza di UKM. Saya juga mempunyai pelbagai kelebihan dan kekuatan peribadi diri saya sendiri. Antara kelebihan ialah saya telah mencapai pencapaian terbaik dalam mata pelajaran matematik sekalipun, dan saya juga mempunyai pengetahuan asas coding dan programming melalui programming yang telah saya menyertai. Selain daripada itu, saya juga mempunyai kekuatan peribadi seperti saya seorang yang bertanggungjawab dan amanah dalam setiap jawatan atau tugas yang diberikan. Hal ini kerana saya telah memau jawatan bendahari dan setiausaha di dalam setiap bidang kurikulum dan juga bidang pengawas. Saya juga merupakan seorang pelajar yang tidak akan pecah amanah dan akan sentiasa menyiapkan tugasan saya yang telah diberi secara cepat dan mungkin. Hal yang juga kerjaya selepas graduasi saya adalah saya ingin menyambung pekerjaan sebagai insurance actuarial analyst dan ingin menyambung master jika diberikan peluang untuk menjadi seorang science actuary professional. Jika tidak, saya boleh menjadi seorang pelanggan yang berjaya. Jika mempunyai sebarang pertanyaan atau persoalan, boleh ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarizan Aizat bin Syamsul Puat. Saya Muhammad Adil Afandi, dan pada hari ini kami akan membincangkan dan meneliti tentang perlembagaan yang pada hari ini semakin terancam akibat daripada beberapa perkara. Saya juga akan menerangkan dan memberitahu mengapa kita harus menghormati dan mempertahankan perlembagaan. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi negara yang merupakan teras kestabilan dan kemakmuran dalam struktur pemerintahan negara. Ia merupakan sebuah dokumen bertulis yang menggariskan prinsip-prinsip fundamental yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak individu serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Namun, sejak kebelakangan ini, perlembagaan telah berhadapan dengan pelbagai ancaman dari sudut pertikaian politik yang akhirnya menjejaskan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Jadi, salah satu peranan utama perlembagaan adalah menetapkan sempadan kekuasaan antara cabang-cabang kerajaan seperti eksekutif, perundangan dan kehakiman. Ia juga memberikan panduan tentang bagaimana kuasa itu harus digunakan dan dijalankan, serta menggariskan prosedur untuk melaksanakan undang-undang.
Ini membantu mencegah penyalahgunaan kuasa oleh para pemerintah dan mengekalkan keseimbangan antara pemerintah dan rakyat. Di samping itu, perlembagaan juga melindungi hak-hak individu. Ia menjamin kebebasan bersuara, kebebasan beragama dan hak atas keadilan yang adil mengikut undang-undang. Ini memberikan jaminan kepada rakyat bahawa mereka dilindungi dari pertindasan serta diskriminasi oleh kerajaan atau pihak-pihak lain. Perlindungan hak asasi manusia ini adalah asas kepada sebuah masyarakat yang adil dan beradab. Walaupun perlembagaan adalah satu perkara yang amat penting, tidak bermakna ia kekal dan tidak boleh diubah. Dalam konteks berubah dengan cepat dan politik, ekonomi dan sosial, perlembagaan perlu disesuaikan agar tetap relevan dan efektif. Proses untuk meminda perlembagaan boleh menjadi subjek perdebatan sengit dan mencabar, terutamanya apabila kepentingan politik dan ideologi berlawanan. Namun yang demikian, penting bagi masyarakat untuk menghormati integriti perlembagaan serta proses dalam meminda. Ia memerlukan keterbukaan, kerjasama serta kompromi antara pelbagai pihak politik dan masyarakat. Dalam menjaga kestabilan perlembagaan sebagai panduan utama undang-undang negara, negara perlulah mengekalkan kestabilan politik dan kemakmuran bagi kemaslahatan seluruh rakyatnya. Kesimpulannya, perlembagaan adalah lebih dari sekadar undang-undang. Ia adalah representasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang membentuk identiti sebuah negara. Dengan memahami, menghormati dan mematuhi perlembagaan, masyarakat dapat menjaga kestabilan, keadilan dan kemakmuran dalam jangka masa yang panjang. Sekian, terima kasih.